tanpa bakar, tanpa mixer, tanpa oven. Cara nak buatnya pun mudah sangat-sangat. Mula-mula, korang kisar 1 paket biskut Mary sampai halus. Lepas tu, tambahkan 1 cawan Nestum dengan 1/4 cawan susu tepung. Kacau semua bahan ni sampai sebati. Kemudian, masukkan 3 sudu besar salted caramel. Lepas tu, sambung lagi kacau dan tambahkan juga sedikit white chocolate yang dah dicairkan. Yang ni jangan letak banyak-banyak, sikit pun dah cukup. Bila dah siap tu, masukkan dalam loyang dan tekan-tekankan dia sampai padat macam ni. Untuk topping dia pula, kita letakkan white chocolate yang dah dicairkan dengan salted caramel. Lepas tu, dengan duh yang sama ni, kita buat kuih yang kedua pula. Kita bulat-bulatkan duh tadi. Kemudian, kita cairkan milk chocolate dan tambahkan almond nibs. Kacau dua bahan ni sampai sebati dan celupkan berbola kita satu persatu sampai habis. Untuk bagi dia betul-betul set, boleh masukkan dalam chiller sekejap. Dan dah siap. Jadilah resepi kita hari ni. Resepi no bake, no mixer, no oven, 2 dalam 1. Salted caramel bar dengan choco ball. Seriously, sedap sangat-sangat. Korang wajib cuba. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.